Asah tapi tak tajam, senang. Buang. Kod je korang nak buat aku jadi kaya pun janganlah macam tu, geng. Mari sini. Antara kesilapan paling besar dalam mengasah pisau adalah ini batu asah yang aku gunakan. Diringkaskan, batu asah yang bila aku guna, aku akan pastikan dianya rata. Bukannya macam batu asah yang korang duk guna tu kat rumah, bukan main berlekuk-lekuk lagi. Dah lah sifir mengasah kau tak reti, dapat pula batu asah berlekuk. Kalau aku yang dah biasa mengasah, dapat batu asah berlekuk pun, aku penengok. Kalau reti nak repair, kasih dia tegak, kasih repair. Kalau tak, simple. Beli je batu asah yang murah-murah. Tak ada hal lah. Aku letakkan contoh pisau untuk bushcraft survival main henyak-henyak dalam hutan ni. Set pisau ni dia datangkan sekali dengan batu asah di sebelah belakang. Batu asah yang dibekalkan sekali ni adalah jenis diamond, jadi boleh tahan lama. Senang cerita, bila berada di lapangan dan pisau kau tumpul, kau boleh terus je mengasah. Tak susah. Larikkan aja. Kebanyakan orang teknik dan teori dah betul, tetapi batu asah je yang salah. So, itulah untuk hari ini. Selamat mencuba. Ajak cuba tu dengan pisau murah-murah dulu. Jangan pula hentak terus dengan pisau mahal. Okey. Cantik bukan sebarang cantik, murah bukan sebarang murah. Dia betul-betul function.